Ya Allah, besar weh. Ya Allah, dia ikut dah tu. Alhamdulillah besar. Ya. Ada 3 ekor, tak puas hai. Let's go. Cari loban. Hari ni aku nak try benda baru je. Rail casking. Tali yang warna biru tu. BC. So kita tengok macam mana lagi. Daripada segi kas semua. Minyak tak nak titik gini. Berselut gini. Okey, 1 lebih gaya Oh, habis ya udang. Aduh. Habis sekat nak makan apa? Nampak dia kan. Casking aku abang Spartacus 3. Berat clicker dia pun jahat juga kan. Ngetang kan. Lawa pun lawa. Dia colour nak macam colour biru kan. Seakan-akan macam apa? SLX, Shimano SLX. Aku tak pernah cast lagi ngetang ni. Tapi aku dah pakai casking yang lain. Sedap lah. Yang ni pun body terasa kerah, stiff. Memang kerah gila. Yang guna untuk casting memang yakin lah. Land base lah. Tak boleh bawa apa. Alright gang, Assalamualaikum. Selamat tengah-tengah hari pada semua. So ayak tak naik lagi. Seperti mana hampa nampak, lah ni aku tengah tunggu ayak untuk naik sampai sini ya. Kalau ayak jauh lagi. Aku rasa lagi setengah jam kot, sejam tu baru dia naik sampai tempat yang aku nak ni ya. So kemarin aku dah main ya. Aku tak puas cerita dah. Aku naik 3 ekor kemarin. Ada banyak yang lucut. And then hari ni aku main vlog untuk aku nak try reel casking Spartacus 3 tu. Pada masa yang sama of course untuk main loban lah. Sebab aku tak puas dan kalau hampa nak dapatkan produk yang aku pakai, macam biasa hampa boleh check link di ruangan description kat bawah. Ada juga yang tertera dalam video ni. Dan juga hampa boleh check link untuk rod Queen Rainforest dan juga Queen Teton yang aku guna pakai tu di ruangan pin komen dekat bawah. Dan itulah, sementara tunggu tu aku ingat aku nak casting balik. Macam biasa, yang mana baru singgah channel aku, like, share, subscribe, tekan button lonceng kat bawah. Hopefully hari ni kita gasak lah loban. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jom. Bismillah. Mana masuk ikan, mana masuk. Kita try tengok masuk lagi ke tak. Kakak masuk dah. Cetak macam biasa. Kita guna rod Queen Teton 24 pound. Tali pula daripada Proga Savage kali 8. Bismillah.
Oh dia tu besar. Depan ni dia mai. Roti aku tabur depan ni banyak. Besar pun tak besar mana, lebih kurang sisi 600 700 ni dua. Ada. Ikan jenjulung lari memang dia ada. Confirm. Kena senyap, takut dia lari. Kena bisik-bisik. Bisik-bisik kuala muda. Oh tu nampak julung lari tu. Julung lari tu ada dia. Bismillah. Ui, dia main depan ni, lubang ni. Macak tu. Kena dah. Kena lah. Kena lah. Punya tak mau main tu. Kuat lah. Lebih. Alhamdulillah. Aku baru makan betul. Tahu dia ada bulu. Dan hilang tak lagi kau. Apa pun tak dapat. Bulu-bulu. Wih, lekat. Wish, la ilaha illallah. Oi, jenuh kena. Alhamdulillah. Jenuh. Obat dua. La ilaha illallah.
Sih ni banyak geng. Tak payah lekat. Allah, lucu pula dah. Lari. Ya Allah, besar weh. Besar weh, lalu depan aku weh. Sumpah besar weh. Sekilo ke dah, sekilo pula lah. Sekilo daripada dia. Oi, besar weh. Dia lalu atas dah. Dah besar. Ekor hitam tu. Ya Allah, dia ikut dah tu. Ya Allah. Kecil pula dah. Alhamdulillah sah. Alhamdulillah sah.
Tu belakang dia ikut nampak. Nampak belakang dia ikut. Nampak tu. Nampak belakang dia ikut. Tu nak buah dia tu. Alhamdulillah. Tu. 3 jam tabuk baru nak masuk. Punya aku ajak ke ni. Kita tengok saiz dia berapa kilo. Sekilo 3 okey lah. Alhamdulillah. Okey, macam biasa setup kita hari ni. Kita guna queen Teton 24 pound. Aku tengah tunggu queen 38 pound untuk sampai untuk main loban. So tu lah, kita guna ni dulu sementara nak tunggu tu sampai. Oh, mantap. Sekilo 3. Tunggu setengah jam ni tu. Bagi roti duduk dasar lu. Roti duduk dasar, dia ronda-ronda, ada roti. Dia singgah. La ilaha illallah. Pasal apa ni? Ketang ni. Loban. Alhamdulillah. Nampak dia weh? Nampak dia lompat dia? Duduk ligam Melano. Tadi sekap ni. Ni kat dekat dengan kayu ni. Yo. Baru dapat yo. Dah hidup. Tak tahu dia boh. Oh, makan kelak belah 3 belah 4 ah. Nak bawa pakai apa? Udang. Kat ni halus ni. Oh, dia kalau tenggelam macam tu terus tak apa. Boleh tahu. Kat ni tak apa sangat. Aku tabuk kat pukul 12.30. Pukul 3 baru makan. Loban kan mulut lembut. Tak boleh nak paksa. Saya banyak orang ni. Alhamdulillah. Wah, nak makan lah. Nak makan ambil tu nampak. Dan dia masuk ke, drag yang ketat lah. Dan dia masuk ke, lega. Besar. Satu besar. Saja nak bagi orang sagak batu tu. Oh. Alah, lucu ni. Tabuk.
Alhamdulillah. Yang ketujuh. Ni tengok ikan becik ni. Tu. Ha. Abang kau tu mengai. Abang tak mengai sekap ke? Habis lah. Trik kita. Dah ikan aku. Total 9 ekor. 8 ekor. Saya kita try timbang berapa berat dah keseluruhan. Mantap. Pulau mana ikan. Jangan buka pulau bang. Bawa ikan becik pergi nak. Nah, bola tu. Nah, bola tu. Banyak dah. Kalau ban. Abo, pergi. Kalau ban tadi. Besar ni kalau ban. Oh, ada kim. Ada kim. Kakak tak betul. Kakak. Orang bola steering betul. Habis air troli yang bawa ikan lah. Hai. Watch the hand lah brother. Sampai kena bawa dengan troli ya. Dekat JT ni lepas tak pakai rekod. Ya. Aduh, tahu dia mengat JT dah bah. Ada. Ada 6. 8. 8. Masuk ada ni. Ha? Masuk lama. 4 kilo lah. Aduh. Ingat banyak dah. Jadi ya.